Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ni hao, fanakam. Mari kita ucapkan selamat kepada yang menyambut perayaan Taipusam. Perayaan Taipusam ialah bukan sekadar perayaan biasa, tetapi perayaan yang suci penuh makna bagi penganut agama Hindu, khususnya bagi memperingati kemenangan Dewa Murugan ke atas kejahatan serta sebagai simbol kesyukuran, pengorbanan dan keimanan. Pada hari yang mulia ini, kita dengan penuh rasa hormat dan ketakwaan untuk menyaksikan serta menghayati keindahan tradisi, adat dan nilai kerohanian yang diwarisi sejak turun-temurun. Semoga sambutan ini bukan sahaja dengan penuh keimanan, malah mengeratkan hubungan serta saling menghormati satu sama lain. Oleh itu, mari kita saksikan sedikit video perayaan Taipusam di Batu Cave. Perayaan ini lazimnya berlangsung pada bulan Tai dalam kalender Tamil ketika bulan mengambang penuh, dan di Malaysia sambutannya sangat meriah, terutamanya di Batu Cave yang menjadi tumpuan ribuan malah jutaan penganut dari dalam dan luar negara yang datang untuk menunaikan nazar, membawa kavadi, menyertai perarakan panjang serta melakukan pelbagai amalan spiritual sebagai tanda kesyukuran, penebusan dosa dan permohonan berkat sambil menggambarkan nilai disiplin diri, kesabaran, ketahanan fizikal dan rohani serta perpaduan komuniti apabila para penganut saling membantu antara satu sama lain. Jadi, marilah kita saksikan sedikit wawancara yang akan dibawa oleh Humaira Afika sebagai wartawan. Sekarang saya bersama salah seorang guru SMK Tingkat 1 bersama saya Mr. Jega. Okey, sejak saya akan tanya beberapa soalan. Pertama, apakah itu perayaan Taipusam? Okay, perayaan Taipusam tu setahu saya ialah membayar balik nazar. Mungkin mereka telah menginginkan sesuatu, contoh mungkin mereka nak anak, so mereka dah dapat anak, so mereka bayar balik nazar dia. Okey, soalan yang kedua, siapakah Dewa Murugan? Okey, Dewa Murugan ialah anak kepada Lord Shiva dan Lord Parvati. Okay. Nombor 3, mengapa Taipusam disambut oleh penganut Hindu? Mengapa Taipusam tu sama jawapan dengan yang soalan nombor 1. Mereka ingin membayar balik nazar mereka atau untuk mengucapkan terima kasih kepada Dewa Murugan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sekarang saya akan mengenalkan seorang murid SMK Tingkat 1 bersama saya. Sebenarnya mereka saya belajar SMK. Okey, saya Umar dan saya akan tanya beberapa soalan kepada semua. Okey, yang pertama, Taipusam perayaan rasa apa sebenarnya? Taipusam ini merupakan salah satu perayaan yang disambut oleh penganut India untuk mengenang kemenangan Dewa Murugan atas kejahatan. Okey, soalan yang kedua, kenapa orang Hindu sambut Taipusam? Penganut India menyambut Taipusam untuk mengenang jasa Dewa Murugan seperti saya beritahu sebentar tadi, dan juga untuk menunaikan nazar. Okey, soalan yang ketiga, selalu buat apa saja masa Taipusam? Semasa Taipusam, kebanyakan penganut India pergi ke kuil dekat Batu Cave yang terkenal, dan juga ada setengah penganut India yang sembahyang dekat kuil dan juga menunaikan nazar mereka. Okey, kenapa ada yang bawa kavadi atau buat nazar? Nazar ataupun kawadi ini merupakan salah satu perjanjian antara Tuhan dengan manusia berdasarkan ajaran agama Hindu. Okey, soalan terakhir, pada pendapat awak, Taipusam ni boleh rapatkan orang yang berbilang kaum tak? Kenapa? Pada pendapat saya percaya bahawa perayaan ini dapat menyatukan masyarakat berbilang kaum, kerana apabila mereka menaikkan nazar atau membawa kawadi, seperti saya tengok masa zaman sekarang, ada beberapa orang berbangsa lain membantu orang-orang yang membawa kawadi ataupun menaikkan nazar dengan memberi air ataupun makanan ataupun sokongan emosi. Okey, terima kasih kepada Siva. Kita boleh kembali ke studio. Terima kasih kepada Humaira Afika sebagai wartawan SMK Taman Bunga 1. Sekali lagi kami mengucapkan selamat menyambut perayaan Taipusam bagi rakyat Malaysia yang merayakannya.